hadis yang berkait dengan zikir-zikir dan ibadat-ibadat yang dijalankan untuk supaya kita terselamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis yang ke-23 seperti mana yang telah kita bincang dah sebelum ini, bahawa Nabi sebut dalam hadis ini beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadat, khususnya berkait dengan zikir yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita, kerana perkara itu merupakan tariqun najah, jalan atau cara atau kaedah supaya kita selamat dunia akhirat. Jadi banyak beberapa minggu dah kita bincang itu. Jadi saya rasa perlu jugalah memandangkan hadis dalam matan arba'in ini tidak banyak, dan dia merupakan kaedah-kaedah ataupun usul yang besar, perkara-perkara pokok yang perlu kita faham. Jadi oleh kerana dia pun tidak banyak, 42 hadis ya, kitab ni dalam kitab matan arba'in. Jadi pada minggu lepas kita bincang dah kita tasbih, dan perkara lain itu kita sudah sebut dah sebelum ni. Pada asalnya malam ni saya ingat nak kira-kiranya perbincangan akhir lah. Cuma bila dia tengok kita rasa perlu sebut lagi lah beberapa perkara lain, khususnya berkait dengan faedah-faedah zikir. Sebabnya ulama kita buat faedah zikir sampai 100 lebih faedah dalam kitab. Direngkaskan oleh Ibnu Qayyim. Dia ringkas tu jadi 70 lebih. Ni kita tak nak sebut 70 lebih, kita tahu bila nak habis ni. Cuma kita sebut beberapa saja. Kira-kiranya kita pilih besar-besar lah faedah-faedah zikir, supaya kita faham bila kita berzikir apa faedah yang kita dapat, berdasarkan nas-nas lain, berdasarkan pada Al-Quran dan hadis-hadis. Biar kita terasa. Jadi sebelum kita pergi pada kesimpulan hadis ini, jadi saya nak bincang dulu lah berkenaan dengan faedah zikir secara umum ni. Dan selepas tu kita nak bincang pula berkenaan dengan adabnya. Zikir ni dia kena ada adabnya, disiplin dia, barulah zikir tu dia memberi kesan yang positif kepada diri kita. Setiap ibadat ni kalau kita perhati, memang dia ada adabnya. Hatta mari masjid yang sudah tentu nyata ada kelebihan dia itu pun dia boleh hilang kelebihan. Bahkan dia boleh mengundang dosa pula kalau sekiranya datang ke masjid tanpa mengambil kira disiplin-disiplin yang sepatutnya dipatuhi. Bila mari ke masjid, maka kehadiran kita masjid itu bukan sekadar tidak bermanfaat, tapi boleh mengundang dosa pula. Jadi kena tahulah. Jadi bila kita nak berzikir, sebab kita nak bincang ni adalah zikir dalam konteks fenomena pengamalan zikir zaman Nabi dan zaman sahabat radhiyallahu anhum. Kita nak tengok dari sudut tu. Memang cukup praktikal, cukup tidak pelik, cukup mudah cara ni. Yang pertama, sebelum kita pergi kepada fawaid ni, beberapa perkara ni. Misalnya ada disebut dalam kitab Baihaqi Syu'abul Iman, kitab Hilyah Abi Nu'aim, dia telah mukakan satu riwayat, satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah kita pernah Rasulullah bersabda, dia kata, "Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam la yadhkuru Allah Ta'ala fiha illa ta'assara 'alayha yawm al-qiyamah." Ini hadis sahih. Nabi kata, sesaat yang dilalui oleh manusia itu dalam keadaan dia tidak ingat kepada Allah, satu saat, satu detik seseorang itu tidak ingat kepada Allah, dia akan menyesal sehabis-habisnya di hari akhir. Kenapa begitu? Kenapa manusia menyesal di hari akhirat? Sebab dia melihat bahawa zikir ini terlalu besar pahalanya. Bila dia gagal merasai besarnya kesan zikir itu,
tiba-tiba dia disedar di hari akhirat, itu penyesalan yang teramat sangat. Itu sedetik baru. Kita kata satu saat. Lupa pada Allah, lalai. Dia akan menyesal, tak sudah. Menyesal, tahasar, amat menyesal di hari kiamat. Hadis ini tidak sebut kelebihan zikir. Tetapi ulama kata, pensyarah-pensyarah dia kata hadis ini mengisyaratkan bahawa zikir itu besar sangat makna dia. Sehingga satu saat semasa di dunia itu dia tidak ingat pada Allah, dia akan menyesal tak sudah di hari akhirat. Bayangkan kalau sekiranya lalai itu puluhan tahun, tak semaya puluhan tahun, tak baca Quran puluhan tahun, sampai mati tak habis Quran 30 juzuk tak pernah khatam. Cuba bayangkan bagaimana penyesalan yang akan dihadapi oleh umat Islam. Lama tak habis Quran, lama hak semaya tak qada lagi, dah tinggal semaya. Lama lagi tersalah kecil agama, dia tak betul balik. Itu benda-benda yang disebut sebagai lalai. Salah kecil buat fakta agama, dia tidak betul balik. Lama tinggal semaya tak qada. Banyak lagi benda lain. Itu sebagai contoh. Ini sedetik saja lalai, tak ingat pada Allah. Dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari telah mari satu hadis riwayat daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diambilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut. Sebelum kita pergi pada fawaid, kita nak tengok ini. Sebab hadisnya terlalu banyak bab zikir ni. Kita ambil sikit-sikit untuk supaya tidak panjang sangat perbincangan kita. Nabi sebut mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayy wal mayyit. Bandingan orang yang ingat kepada Tuhannya dan orang yang tidak ingat kepada Tuhannya, itu adalah bandingan hidup dan mati. Mana Nabi bandingkan dalam hadis ini, orang yang tidak zikrullah, tidak ingat pada Allah, dia itu sebenarnya adalah al-mayyit, mayat dia itu mati itu sebenarnya. Walaupun bergerak rata lagi, tapi hakikatnya mati dia, mati jiwa. Orang yang berzikir pada dia itulah hayy, hidup. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ini kita fokus dari aspek agama, dari perspektif agama. Mana orang yang tidak berzikir pada Allah ini, dia sebenarnya mati. Jadi hadis-hadis sebegini yang Nabi sebut berkenaan zikir secara khusus ini terlalu banyak disebut. Bahkan dalam kitab-kitab kita tengok ada khususnya bab zikir, bab doa, bab zikir, ada bab khusus. Bukan sekarang bab lah kadang-kadang disebut dengan kitab berzikri. Kitab ni kalau dalam orang ngaji, kitab ni mana tajuk yang paling besar, sebuah rumah. Ada bab, ada pintu, atau ada fasa dia, hak kecil-kecil tu. Kitab. Maknanya besar nah bab zikir. Okay, baik, faedah yang pertama kita nak tengok. Faedah yang pertama, bila kita berzikir, zikir ni ingatlah, zikir ni dia ulama bagi beberapa bahagian. Ada zikir yang khusus, zikir yang kita sebut dalam teks Arab, mana Nabi sebut zikir, dan betul zikir seperti dalam hadis 23 kita baca, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa la ilaha illallah dan sebagainya. Ada banyak lagi zikir-zikir itu dia sebut dalam nas, dia sebut teks. Boleh dikategorikan zikir juga. Mana ingat Tuhan dalam keadaan macam mana, walaupun tidak bunyi di mulut, tapi ingat Tuhan. Baca Quran ada disebut, itu zikir paling besar juga. Baca Quran itu sendiri, semaya, bagi semua betul, asalkan benda tu boleh memalingkan kita, menjurus kita ingat pada Tuhan, semua tu zikir. Itu dia panggil zikir secara umum. Zikir secara umum. Sebab itulah sebelum tu kalau kita ingat balik hadis yang kita bincang ni, dia sebut dia at-tuhur syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya' wal-qur'anu hujjatun lak aw 'alayk kullu an-nas yabdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Ujung ala kaki ni Quran yang dibaca tu tak kena gaya. Silap-silap air mula dia jadi pendakwa kita. Dia dakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Quran kita baca.
Sah kau tak baca, kau baca. Dia boleh juga jadi pembela kita. Dia bela kita di hadapan Allah. Quran. Ini mengisyaratkan dari sudut praktik, amalan ajaran agama. Kalau kita tengok dalam syarah hadis, yang maksud Quran jadi pendakwa dia. Dakwa ni maknanya nak suruh hukum, itu makna dakwa. Dakwa supaya untuk dihukum dia. Itu maknanya ini gambaran dalam hadis ni bahawa orang yang tidak amal agama, dia baca Quran, tapi dia tak amal sikit pun ajaran Quran. Dia tak ikut ajaran Quran. Maknanya di sini tuntut jadi kalau begitu suatu ulama lebih cenderung memahamkan kita wal Quran hujjatul lak au alaik dari aspek baca dan amal serentak dengan kadar kemampuan kita. Sebab kita manusia ni boleh kata tak mungkin kita boleh amal semua agama. Sebab agama ni sebuah kehidupan. Mana hadis-hadis yang berkait dengan kepimpinan mungkin kita tak boleh amal. Urus ekonomi kita begitu. Itu kadar kita lah. Sebab tu kita tengok agama ni sebuah kehidupan. Bila kata sebuah kehidupan, manusia ni dia banyak benda dia boleh buat ke mana pun. Bahagia-bahagia agama. Sebab kehidupan. Katakanlah seorang manusia kita kata dia ni rendahlah pendidikan dia kena duduk kampung baca pun ustaz jadi mengaji sekolah. Apakah dia tak boleh nak amal agama? Boleh sebab tak boleh. Ziarah yang sakit besar, buat duit di dalam sesuatu dia. Mana Islam ni sesuatu untuk peringkat. Asalkan kita faham sekarang, kita boleh amal agama selalu. Asal faham. Bagi orang yang peringkat tinggi, pendidikan, yang ada kemampuan lebih tinggi, benda lain, banyak lagi dia boleh buat benda lebih tinggi. Orang biasa tak ingin Allah. Seperti sebelum ni saya sebut dah lagi. Sebut dah sebelum ni, misalnya pemimpin, nak amal hadis, payah tak lah. Nak buat dulu jalan raya, pemimpin, nak amal agama, payah tak lah. Dia naik kereta sumi gelap, kita tulis budak dia. Tak nampak. Tak bila dia nak pergi jalan rumah kita ni. Banyak tu benda dia tak boleh nak ajar agama tu. Hak betul-betul ziarah tak ada ni. Memang nak buat pun tak ada. Lepas tu, tak boleh lah kelebihan tu. Tetapi kelebihan lain. Daya berfikir dia. Dia memikir saya malah nak urus negara misalnya. Dengan adil. Tu besar daripada buat duit jalan raya. Dia tak ada tu. Bahkan tak sesuai. Kita kata agak mungkin dia tak boleh, mungkin dalam hidup sekali dua yang boleh buat itu. Tapi bergaul kampung pada ziarah yang sakit dengan cara yang betul, dengan adab Islam, itu banyak mana dia boleh pada. Maknanya Islam ni dia sesuatu sebab kata Islam ni bagaikan air mutlak. Disebut agama ni bagaikan air mutlak, dia sesuai untuk semua peringkat manusia. Siapa dia tak kira air, buhai mutlak tak buhai melu tak kira air. Dia tak kira air buhai mutlak. Nak yang sesuai, begitulah Islam. Siapa saja. Jadi kalau ada orang kata Islam tak sesuai tu jahil telah jauh tu. Kalau ada orang kata Islam tak sesuai nak diamalkan zaman sekarang misalnya adalah sudut-sudut tak tu. Itu jahil. Kecil atau rasa jahil. Kalau dia ngaji sikit ya. Dia nampak lalu memang sesuai Islam. Sesuai. Memang Islam ni dibuat untuk din, kehidupan. Untuk sebuah kehidupan. Bukan untuk amalan ibadat saja. Tidak. Jadi benda-benda yang Nabi sebut Al-Quran hujjatul lak au alaik ini sebenarnya berkait dengan pengamal hidup kita. Mana bacalah Quran setahun mana pun, tapi kalau kita tidak terjemuh dalam kehidupan ta'alim Al-Quran itu, ada Al-Quran itu, dia tak lepas juga daripada persoalan-persoalan di mahkamah Allah, dia tak akan lepas. Bahkan Quran itu sendiri mukjizat yang kekal sampai hari kiamat itu, hak tu menjadi apa ni kita kata yang mendakwa di hari akhirat. Cuba kita bayangkan dakwah kita. Dakwah ni maknanya nak suruh hukum. Mana teruk. Jadi faedah yang pertama ni, faedah yang pertama zikir ini annahu yatrudu syaitan wa yaqmi'uhu wa yuksiruhu. يقول الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيد له شيطانا فهو له قرين. Antara faedah zikirnya, bila seseorang itu berzikir, syaitan akan lari. Bila dia berzikir, syaitan akan lari, ataupun disebut juga dia macam halau syaitan. Sebab dia zikir ni mana ingat lawan dia mana ghafil, ghaflah. Zakir, az-zakir lillah, al-ghafil lillah. Ingat Tuhan, lawan dia lupa pada Tuhan.
syaitan ni kerja dia nak suruh lupa kepada Allah SWT. Dia lari daripada landasan agama. Bila kita zikir, maknanya kita berapat dengan Allah. Zikir itu adalah merupakan taqarrub yang paling jelas kepada Allah SWT. Bila seseorang itu berzikir, sebenarnya dia telah menjarakkan diri dia dengan syaitan. Seperti mana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ini, "Wa man ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Sesiapa yang lalai tak ingat pada Tuhan Ar-Rahman, siapa dia lalai lupa kepada Allah, tak ingat kepada Allah, maka Allah suruh kita bui dia, kita berapat dia dengan syaitan. Allah kata kita rapatkan dia dengan syaitan. Bahkan fahuwa lahu qarin, rapat syaitan sehingga jadi qarin dia. Qarin yang ada sama tak tinggalan itu mana qarin. Teman rapat dia. Bahkan qarin ni kalau kita tafsir mana ada sama di mana-mana. Tak berenggak. Itu mana qarin. Cuba kita bayar orang yang mana syaitan dia jadi teman rapat Nabi ni pun dia berpisah juga. Tapi dengan syaitan sampai masuk bilik air tu sekali tak berenggak. Itu mana qarin. Itu makna berakna. Syaitan yang jaga. Kita bayar kalau syaitan yang jaga dia. Ada disebut ni, hadis ni panjang, saya nak terjemah direct. Dalam Musnad Imam Ahmad ada tabik satu riwayat. Dalam Sunan Tirmizi pada sebut juga. Dalam Mustadrak Hakim pada sebut juga. Dengan sanad yang sahih. Yang mana hadis ini daripada bersumber daripada sahabat Al-Harith Al-Ash'ari yang ambil daripada Nabi SAW. Dia kata, hadis ini panjang. Saya rangkaikan sebut. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya bin Zakaria, 5 perkara penting supaya dia layak pada masyarakat dan supaya dia sendiri itu beramal dengan 5 perkara itu. Dan dia suruh, Allah suruh dia layak kepada Bani Israel supaya beramal juga dengan 5 perkara itu. Tiba-tiba wa annahu kada an yubti biha. Lepas tu dia agak lambat sikit nak cerita. Lepas Allah SWT wahyu kepada dia supaya sebut 5 perkara penting untuk diri dia sendiri dan untuk Bani Israel. Tiba-tiba dia lambat sikit raya. Maka Nabi Isa berkata kepada dia, dia kata, tidakkah Allah suruh kamu sebut pada masyarakat 5 perkara supaya masyarakat amal betul. Dan kamu kena amal, dan kamu kena layak pada masyarakat, biar masyarakat amal betul. Mun ayat kan suatu ayat. Jadi Nabi Isa macam mana? Apa tak kalau suatu ayat. Gitu. Dia berkata kalau ya akhsha an sabaqtani biha. Saya bingung takut. Tak apalah dia kata takut daripada dia kamu baik dia aku ayat dia lah. Soalnya gitulah dia sebut sini. Jadi kebimbangan dia tu sebab benda ni penting. Kalau lambat ayat, lambat kita tak sengaja. Lambat ayat takut dia agak. Kira lambat ayat takut dia agak. Apa dia benda tu 5 perkara tu. Dia pun bila itu takut jadi dosa dia ni, dia menghimpun masyarakat di Baitul Muqaddas di Palestin. Penuh Masjidil Aqsa itu. Mereka berduduklah penuh masjid. Dia pun sebutlah. Kata innallaha amarani bi 5 kalimat an a'mala bihin wa amurukum an ta'malu bihin. Allah telah memerintahkan aku sebut 5 perkara penting. Allah suruh aku amal 5 perkara itu, dan Allah suruh juga kamu semua amal 5 perkara. Maka dia sebutlah antara perkara yang diperintahkan itu, pertama sekali berkenaan dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua as-salah, yang ketiga as-siyam, yang keempat as-sadaqah, yang kelima thumma zakar al-khamisah faqala. Hak yang kelima dia sebut begini, wa amurukum an tadhkurullaha fa
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثر السراع حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى إلى آخر هذا الحديث. Ayat 5, aku perintah kepada kamu supaya kamu semua ingat kepada Allah. Bandingan orang yang ingat kepada Allah samalah seperti seseorang yang mana seseorang yang musuh kejar dia daripada belakang dengan begitu pantas sekali, sehingga apabila dia sampai di satu tempat yang kira-kira tak boleh lari dah lah. Tak boleh lari, parak buku lah kata orang, tak boleh lari. Tiba-tiba zikir dia tadi telah menyelamatkan dia daripada musuh yang kejar dia. Demikianlah bandingannya. Bila dia pergi itu, tiba-tiba dia pergi berlindung di satu benteng yang kukuh, menyebabkan musuh tak ada hambat dia. Berhenti satu. Sebab apa? Sebab dia masuk satu benteng yang kukuh. Begitu kita dia. Maka terselamatlah dia. Begitulah seseorang, kita kena ingat, manusia ni syaitan berjanji dah dengan Allah bila Allah halau dia daripada syurga kan. Dia kata dia akan cuba sesatkan sampai hari kiamat. Kerja syaitan nak menyesatkan manusia. Makna dia kejar kita sampai mati. Dekat nak mati kita, ketika nyawa berada di hafah pun dia ada lagi peranan syaitan itu. Sampai setara tu syaitan digigihnya. Dia berjanji dengan Tuhan. Tuhan beri ke dia kebenaran. Tuhan dia jawab. Cuba kita gambar. Hak tadi musuh kita nampak tengok. Hak tadi gambaran Nabi tu musuh yang kita nampak tengok tu. Hak kejar kita tu. Kita lari-lari sampai pergi berlindung dalam benteng yang kukuh menyebabkan selamat kita. Kita nampak tengok tu musuh tu. Ni syaitan ni tak nampak tengok. Dia nampak kita, kita tak nampak dia. Berat ni. Musuh ni berat benar. Kadang-kadang dia duduk tepi kita. Orang alim, orang ikut agama dia akan nampak. Jadi kenapa dia boleh menyelamatkan kita daripada serangan syaitan itu? Tak ada benda lain, zikir kepada Allah. Dalam hadis ayat bila soal zikir kepada Allah, itulah hisnul hasin, benteng yang paling kukuh yang boleh menyelamatkan dia daripada gangguan syaitan. Jadi ulama bila hurah hadis ni dia sebut sini, misalnya contohnya Ibn Qayyim dia buat kajian dia kata memang dia kata hadis ni azim syan, sangat besar secara kedudukan dia. Azim syan, sangat besar hadis ni makna dia dalam kehidupan nak selamat. Siapa dia kata wayam bagi li kulli muslimin hifzuhu wa ta'aqquluhu. Wajib mesti orang Islam kena hafal, dia kena mikir. Waktu kita tengok ada renung hadis, wajib renung. Kata Hafiz Ibn Qayyim, wajib hafal dia ingat, lepas tu kena renung balik lagu mana hadis. Kalau dia nak selamat. Ini cara nak, sebab itulah kita tengok sini dalam tajuk hadis ini, azkarun wa ibadatun fi tariqin najah. Ini tajuk yang diberikan oleh Imam Nawawi. Zikir-zikir, ibadat-ibadat nak suruh selamat dunia akhirat. Dia tak maknanya dia faham lah tu. Faham lah maknanya. Makna zikir untuk selamat dunia akhirat. Itu sebenarnya zikir. Jadi hadis ini sangat besar makna dia. Ibnu Abbas ada buat pernyataan berkait dengan hadis ini, berkait dengan perkara, berkait dengan zikir. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu asy-syaitan jasimun ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswasa fa idza dzakara Allah taala khanasa. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, syaitan itu jasimun ala qalbi ibni Adam. Syaitan itu jasim ni kalau dalam bahasa Arab makna dia duduk bertenggek. Gitu. Duduk bertenggek di hati. Hazzu syaitan. Setiap orang ada hazzu syaitan itu. Dia duduk situ lah. Syaitan ni dia duduk dalam hati setiap manusia itu. Bila saja manusia itu lupa tak ingat betul, dia pun waswasa. Dia terus memasukkan jarum-jarum jahat dia. Dia terus menimbulkan was-was terhadap. Cuba kita fikir. Misalnya sebut satu contoh. Tapi bila seorang ingat kepada Allah,
Bila ingat kepada Allah, khalasa. Bila seorang tu zikrullah, ingat kepada Allah, syahadah dalam hati dia tu, jadi khalasa. Jadi mandul tu. Jadi tak boleh buat agak pun, tak tahu jadi macam, tak boleh buat agak pun. Dia jadi, dalam gambar hadis apa jadi kekek dia. Tak boleh nak berperanan mana khalasa. Tak tahu nak buat. Itu syaitan. Itu beza. Jadi berkenaan dengan waswas ni ya. Ni saya nak sebut pengalaman. Bila kita baca hari ni, kita teringatlah pada cerita. Ni kawan lama saya. Dia mengaji, jangan kira lah, lama. Wallahu a'lam macam mana jadi. Jadinya, ni cerita dulu lah sebelum saya kahwin ni. Tapi teringat lagi lah. Kita pun heran. Saya tepuk dah ada saya. Dia yang mengaji lama pada kita. Tiba-tiba bila nak nikah, cari perempuan yang tak tutup aurat. Jadi kita pun kata, wah, nak pelik ni. Dia tak dengar ni nikah juga. Selepas pada tu, jadi sakit jiwa dia. Tak dengar kata dia kata. Tak cakap suruh. Tak sih. Jadi pernah jumpa saya tu, kita telefon dia. Mana berat reti nama ni. Lagu ni makan. Dia kata tak cakap apa. Hak kita pelik ni. Lepas pada tu, beberapa minggu dia pergi jumpa. Dia kata, masalah aurat ni sebenarnya lagu mana hukumnya. Dia hanya gitu lah. Pelik itu. Dia pula jadi tak gila. Takut ada hukum bersama sebagainya. Dia cuba nak tahu. Ini waswas. Ini waswas. Waswasatun min wasawisis syayatin disebut. Hembusan jahat syaitan. Jadi ragu. Itu bahaya tu. Siapa dia tahan dia hukum aurat ni pilihan ke kewajipan. Berat lah tu. Takut tak apa dia sakit kata. Kata pada sakit Nabi tak ancam dengan neraka. Allah tu. Nabi ancam dengan neraka tak untuk aurat ni. Tapi lah ayat itu tak apa tu. Kena ni sebab kita pun tengok hidup dia agak berlainan sepada kahwin tu. Jadi bila malam tu waswasa syaitan terus ganggu selalu, ganggu jiwa perasaan kita. Bila kita ingat kepada Allah, syaitan jadi tidak berperanan. Tak ingat agak lah syaitan. Bukan gambar oleh hadis apa tu jadi syaitan. Bila orang tu kuat ibadat kepada Allah. Faedah yang kedua, faedah zikir kepada Allah, annahu yajlubu liqalbi al-dhakir al-farah was-surura wal-raha wa yurithu al-qalba as-sukuna wat-tama'ninata kama qala Allah ta'ala alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Zikir yang dilakukan dengan betul tu kita akan sebut selepas ni lah insya-Allah. Adab-adab dia tu kita kena tahu. Zikir yang diamalkan dengan cara yang betul, mengikut kaedah dia, mengikut disiplin dia, mengikut tata cara yang ditunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mampu menimbulkan ketenangan, kegembiraan, kelapangan, tamakninah, sukun. Tenang, Allah boleh buat kerja kita rasa senang, lega. Ya terjadi itu kesan jiwa orang yang zakir lillah, orang yang berzikir pada Allah. Zikir yang dilakukan dengan cara yang betul, dia mampu melahirkan suatu farah, kegembiraan, surur, kemesraan, ketenangan, kerehatan dalam jiwa seseorang. Itu zikir yang dilakukan dengan cara betul, dia mampu. Semua sahabat lah. Benda-benda ni semua kalau kita tengok dalam kitab lah, semua contoh dia sahabat. Sahabat tak boleh makan tapi tenang jiwa. Yang orang kaya cukup makan, tak tenang jiwa. Boleh 15,000 sebulan, tak tenang lagi jiwa. Tak apa tu yang jadi lagu tu. Setengah tu 30,000 sebulan. Bini lagi si jawab dia saja 30,000. Tak tenang lagi. Duk mengapek lagi. Duk songok lagi. Tentang kehidupan ni. Tak apa jadi lagu tu. Kenapa dia lagi tak cukup ni? Rupanya dia lupa ada satu benda lagi yang dia tak boleh beli dengan duit. Dia ketenangan itu. Ketenangan hati yang tenteram itu. Benda tu tak boleh nak beli. Pitih banyak pun tak pernah raya. Tak mari itu. Tidak menerjah dalam jiwa kita tu ketenangan. Tapi zikir dia mampu. Dia mampu menarik ketenangan untuk diri kita. Syarah disebut, kalau sekiranya
Maknanya kalau tidak ada zikir, kealpaan dia, kelalaian dia itu akan menimbulkan qalaqun wa tirabin, menimbulkan keluh kesah jiwa, menimbulkan jiwa yang kecamuk. Dia jadilah betul. Ini bahaya. Siapa dia sebut sini kata jiwa lah tu kalau lama dibiarkan dalam keadaan tidak tentera itu macam-macam boleh jadi. Dia boleh jadi gila, boleh jadi meri. Kita benar rasa, tapi dibiarkan lama, tidak dirawat, akhir sekali boleh jadi gila. Walaupun tidak teruk, tapi tak boleh nak wakil kan? Nak wakil kan? Yang itu memang hati manusia ni. Ada juga ulama menyebutkan dengan bahasa yang sangat cantik. Inna dzikra huwa hayatul qalbi haqiqatan. Sesungguhnya zikir itulah sebenarnya fenomena jiwa yang hidup sebenarnya. Zikir jiwa ataupun hati yang berzikir, itulah sebenarnya hakikat hidup hati. Hati hidup hakikat hati. Kerana apa? Kerana zikir itu qutul qalbi war ruh. Kerana zikir itu merupakan makanan ruji, makanan asasi kepada hati dan batin seseorang. Dia sebut lagi sini, dia kata seseorang yang kehilangan, seseorang yang tidak berzikir, maka seolah-olah jiwa dia itu terhalang daripada mendapat bekalan makanan. Dia sebut gitu. Seseorang yang tak ada zikrullah, sebenarnya hati dia, batin dia, rohani dia terhalang daripada mendapat makanan. Tak boleh makan. Walaupun tubuh segar, makan minyak apa, tetapi rohani dia kering, lapar, peta rohani dia. Ini payah. Antara faedah zikir lagi, annahu yurithu zikrallahi lah. Bila seseorang ingat kepada Allah, maka kesan dia Allah akan ingat kepada dia. Fadhkuruni azkurkum. Allah sebut, ingatlah pada aku, ingat pada aku akan ingat kepada kamu. Berlaku timbal balas. Bila kita berzikir ingat pada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Allah akan ingat kepada kita. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada disebutkan suatu hadis riwayat daripada Abu Hurairah berkait dengan perkara ini. Ini hadis kursi. Hadis ini hadis kursi. Allah berfirman, tapi Nabi guna bahasa Nabi. Mafhumnya mafhum daripada kalam Allah, tapi Nabi ungkapkan guna uslub cara bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut sebagai hadis kursi. Dia lebih tinggi daripada hadis biasa lah, tapi rendah daripada Quran di martabat dia kedudukan dia. Man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi, wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau Sahih Muslim pun ada, kalau Sahih Bukhari pun ada hadis. Allah berfirman, sesiapa yang ingat kepadaku dalam jiwa dia, dalam hati dia, aku juga ingat dalam diri, dalam hati aku kepada dia. Aku ingat. Sesiapa yang menyebut kata aku, zikir kepada aku, ingat kepada aku, dia khalayak ramai, aku juga akan ingat dia di khalayak ramai. Lebih baik daripada itu lagi. Sebab tu ada ulama sebut, bila kita kuat zikir pada Tuhan, Allah akan jaga maruah kita, Allah akan jaga air muka kita, Allah akan jaga reputasi kita, Allah akan jaga kita tidak ditipu lah. Kalau orang tipu pun tidak memberi kesan yang negatif pada kita. Tipulah bagaimana. Ini kita boleh tanya dalam sejarah-sejarah ulama, sejarah-sejarah sahabat, bagaimana dia mana. Sahabat ulama kita boleh berhadap dengan masyarakat. Dia sayang tak apa, sebab dia ada kekuatan. Itu kesan zikir kepada Allah SWT. Allah jaga. Katanya Imam Ahmad, siapa tercabut seluar kena pukul oleh pemerintah pada waktu itu, tercabut seluar tapi disebut tak nampak aurat dia, Allah jaga. Sebab dia jaga kalam Allah. Kerana pada waktu dikatakan pemerintah terlibat dengan maknanya faham tak betul lah, Mu'tazilah kata dia disebut, akhir sekali suruh dia kata Quran ni hadis, ada disebut begitu. Siapa dipukul dia, pemerintah paksa dia isytihar dalam masyarakat bahawa Al-Quran ini hadis bukan qadim. Dia tak sih. Siapa dia pukul, disebut siapa mati dia. Mati, bahkan tercabut semua. Tapi tak nampak aurat, disebut dalam kitab itulah.
Imam Syafi'i minta seluar untuk guru dia kan. Dia cium keluar tu menangis. Tapi Allah jaga, Allah jaga. Antara faedah lagi, faedah zikir lagi. Bila seorang itu berzikir dengan cara yang betul juga, dia berlaku mukaffiratul dzunub. Dia boleh menghapuskan dosa-dosa, dia boleh menghilangkan dosa. Itu nilai zikir. Dan dia boleh, zikir itu juga boleh menyelamatkan seseorang daripada terkena azab Allah. Dalam musnad Ahmad ada di situ suatu riwayat yang bersumberkan daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyyun 'amalan anjalahu min 'adzabillah min dzikrillah ta'ala." Tidak ada amalan seseorang yang lebih dapat menyelamatkan daripada azab Allah selain zikir kepada Allah. Kalau untuk menyelamatkan daripada azab Allah, dia kena zikir kepada Allah. Itu cara menyelamatkan diri yang paling baik. Cara nak selamat diri daripada kena azab Allah adalah cara ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Antara faedah zikir lagi, annahu yatarattabu alaihi min al-'ata'i was-thawab wal-fadl ma la yatarattabu ala ghayrihi min al-a'mal. Antara faedah zikir, bila seorang itu berzikir, dia akan dapat banyak kurniaan daripada Allah, akan dapat banyak pahala dan kelebihan. Yang mana kalau dia buat amalan lain yang tidak panggil zikir, dia tak habis banyak tu. Walaupun zikir nak banding dengan amalan lain, zikir lebih mudah, lebih ringan zikir, tetapi pahalanya besar. Sebuah hadis ni sebut la subhanallah wa la ilaha, sebut kan, khafifatan fil lisan, ringan saja pada lidah, pada bibir lidah sebut, tapi berat pada timbangan. Yalah, zikir mudah sebut tu mudah. Tapi kena faham dalam konteks dia lah. Tapi boleh pahalanya begitu besar, sampai jadi berat timbangan di hari akhirat. Kesal itu seperti mana yang kita sebut baru lah, zikir yang macam mana, sebut yang macam mana, sampai jadi ada nilai begitu mol. Dia berkenaan dengan hal ni ada riwayat dari dalam Bukhari Muslim juga daripada Abu Hurairah ada sebut bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, siapa yang menyebutkan la ilaha illallah la syarikalah, man qala la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu adlu 'ashri liqa wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat lahu hirzam min asy-syaitan yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bi illa rajulun 'amila akthara minhu. Sesiapa yang sebut la ilaha illallah sahaja, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah sahaja, tidak ada sekutu bagi Allah. Lahul mulk, milik Allah segala kerajaan, milik Allah segala kepujian. Allah berkuasa dalam semua perkara. Satu hari 100 kali dia kata begitu. Dalam ni hadis yang muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih. 100 kali dia kata setiap hari. Mana pahala dia seperti apa ni, bebas pula orang hampa, dan dicatat kepada dia 100 kebaikan dan dihilangkan daripada dia 100 kejahatan. Dan dia ada hirzan, ada pelindung, perisai. Dengan dia kata begitu, dia ada perisai yang boleh jaga dia daripada gangguan syaitan. Hari itu sampai pada waktu kita. Dan Nabi sebut lagi, tak ada seseorang yang lebih mulia daripada orang yang kata begitu, kata seperti tadi, sebut zikir tadi. Kalau orang tu boleh buat lebih banyak, itu lebih baik lagi Nabi kata. Tadi ayat 100 kali kata la ilaha illallah
La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kalau kata lebih baru tu, tu molek lagi. Molek lagi Nabi kata. Boleh lebih lagi baru tu. Jelas tu sebut gitu. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga, muttafaqun alaih juga, disebutkan bahawa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin 100 marrah qattat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Nabi kata sesiapa yang menyebutkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali satu hari, dihilangkan dosa-dosa dia, walaupun dosa itu sebanyak buih kali, buih di laut, sebanyak buih di laut. Antara faedah zikir juga, annahu ghirasul jannah, fal jannatu kama jaa fil hadis qi'an wa hiya tayyibatut turbah azbatul ma' wa ghirasuha dhikrullah. Faqad rawa at-Tirmidhi min hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqitu laylata usriya bi Ibrahim al-Khalil alaihi salam فقال يا محمد أقرئي أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود وحسنه الألباني. Zikir itu merupakan ghirasul jannah. Zikir-zikir itu Nabi gambarkan dalam hadis dia sebagai tanaman syurga. Tanaman syurga. Seperti mana disebut dalam hadis. Misalnya ini riwayat Tirmizi daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Nabi bersabda, pada malam aku di Isra, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah di Palestin. Nabi Ibrahim kata kepada aku, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umat engkau. Ceritakan kepada mereka bahawa syurga itu tanah subur. Tayyibat turbah ni tanah delta. Tanah yang subur untuk pertanian. Air dia sangat sedap lah. Anda pun nak tengok azbah ni, nak kata tak betul tahu dalam bahasa Melayu kalau air sedap. Sebab bahasa Kelantan dia sedap belaka. Nak kata air bahaya, tak masalah. Kata dia azbatul mak, mana air sedap lah. Tengok ayat. Bahasa Arab dia ada azbah dia. Bila minum waktu tu dia berasa puah. Ini air mutlak, dia tidak campur air. Azbah dia panggil. Saya nak terjemah dalam bahasa Kelantan pun sedap juga, air sedap. Tu yang begini. Azbah. Sebab kalau tengok dalam kamu air yang enak gitu ya, enak air lagu mana tak tahu. Azbah. Wa annaha qi'an. Surga ini qi'an, dia tanah delta, tanah yang subur, dan tanamannya adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari pensyarah hadis sebutlah, saya sebutkan kadang-kadang, bila sebut bumi syurga itu subur, satu tanaman dia pula, biji dia untuk kita tanam adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini memberi satu erti bahawa bila kita tanam di tanah yang subur, tanam pula subhanallah, benih-benihnya gambar ke bagaimana hasil yang kita akan dapat. Itu Nabi nak ayat. Hasil yang kita akan dapat bagaimana? Tanah subur gitu, air cukup, lepas tu biji benih pula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Cuba bayangkan bagaimana hasil kita dapat akan peroleh daripada pokok kalau begitu sekali kedudukan. Ada dalam riwayat Tirmizi sebut lagu lain, tak suka sikit lah, daripada hadis Ibn Zubair yang diambil daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, ini hadis hasan sahih ni, tapi Albani dia cek, dia kata hadis ni sahih, tidak hasan, dia sahih. Siapa dia kata man qala subhanallah wa bihamdi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah.
Siapa sebut subhanallah wa bihamdih, kena ingatlah kena ingat. Hadirin hadirat kena ingat. Jangan terlepas pandai. Bila sebut benda-benda begini, dia bukan semata-mata sebut di lidah tidak, tapi perlu dihayati, perlu diamalkan falsafah subhanallah dan alhamdulillah itu. Kita kena faham untuk subhanallah tu dia. Kita sebut dah bahawa ni tasbih ni memberi erti kita membersihkan Allah daripada segala naqais. Ada juga ulama kata serentak bila membersihkan itu secara serentak, secara otomatik memberi erti kita menyabitkan sebab alhamdulillah juga. Jadi mana kehidupan kita mesti menjuru ke arah memartabatkan Allah Subhanahu Wa Taala, memartabatkan agama. Barulah apa yang kita sebut itu dia selari dengan amalan kita. Jadi kalau kita kata subhanallah wa bihamdihi tiba-tiba tidak selari, tidak selaras dengan tindakan kita, subhanallah kita itu tidak bertenaga, tidak mampu ni untuk ghurisat lahul nakhlaq, untuk ditumbuhkan pokok kurma. Sekali sebut subhanallah wa bihamdihi akan ditanya, malaikat tanya pokok kurma dari surga. Sekali kata subhanallah wa bihamdihi. Jadi nak boleh jadi kerja begini, dia mesti selari dengan perbuatan kita. Apa yang kita sebut ni, dia selari dengan perbuatan kita. Tak mungkin kita akan dapat ahli ulama kata, kalau kita kata subhanallah 1000 kali sejuta kali, tapi dalam masa yang sama, maksiat pun sama naik kita buat misalnya. Maksiat pun tak mudah juga buatnya. Ngatik pun ngatik lah. Malam ngatik, siari buat maksiat, tak jadi. Tak dapat kekuatan ni. Sebab apa? Dia tidak selaras. Dia berlaku tansik bainal qaul wal amal. Dia kena ada tansik, keselarasan di antara ucapan dengan anggota dalam bentuk perbuatan tindakan. Mesti selaras. Gitulah. Disebutkan lagi. Tak bisa lagi. Antara faedah zikir lagi. Zikir yang kita sebut, yang kita ucap itu dia menjadi nuran lidzakiri fid dunya wa nuran lahu fi qabrih wa nuran lahu fi ma'adih. Yas'a baina yadayhi 'ala as-sirat fama istanaratil qulub wal qubur bimithli dzikrillah ta'ala. Zikir yang disebutkan itu dia menjadi cahaya yang dapat menerangi seseorang itu di dunia, dan menjadi cahaya yang menerangi seseorang bila dia berada di alam kubur. Dia menjadi cahaya yang menerangi seseorang bila dia berada di padang mahsyar. Dan cahaya inilah juga yang menyuluh dia semasa dia meniti di atas titian sirat. Itu disebut gitu. Tengok marilah beberapa riwayat lah, beberapa riwayat. Tak apalah tu banyak dia riwayat, tapi gitulah disebut dalam maknanya menjadi cahaya. Disebut juga dalam riwayat yang sahih. Dalam kitab Muslim ada disebut. Lepas tu banyak lagi lah faedah-faedah lain yang disebut di sini. Jadi rasanya waktu tu semula lah kita tengok semula. Tidak banyak ni sebab ni saya petik-petik mungkin ada 3-4 lagi kita akan bincang semula supaya kita nampak juga. Sebab kalau tak tahu tu dia jadi ini dalam istilah dia panggil, dalam istilah dakwah dia panggil ni, dia panggil targhib. Targhib dia panggil. Ni hak kita dulu sebut ni Munziri dalam kitab Munziri targhib wa tarhib ada sebut. Hak ni termasuk dalam at-targhib, motivasi. Targhib mana motivasi nak supaya kita ni kuat berzikir. Ini targhib ni. Sebab ni kita sebut bila seorang tidak berzikir dahsyat dia. Itu targhib, menggerun Allah. Bila dia tak berzikir jadilah gitu. Itu dia panggil targhib, menakutkan. Ini kita sebut ni lebih banyak pada targhib, memberi motivasi supaya kita nak beramal, nak berzikir mengikut anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita akan sambung semula perbincangan ini. Saya setakat itulah dulu untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Setakat itulah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.